Gegendang telinga, ejen bunyi 24 jam. Pernah tak terfikir macam mana gegendang telinga kita boleh bertahan seumur hidup walaupun ia halus macam kertas? Ya, gegendang telinga manusia ataupun tympanic membrane hanya setebal 0.1 milimeter sahaja. Iaitu sejenis membran yang diperbuat daripada sejenis tisu yang menyerupai kulit. Gegetang telinga memainkan dua fungsi penting di telinga kita. Pertama, mengesan gelombang bunyi yang bergetar dan menukarkan getaran ke dalam impuls saraf yang menyampaikan bunyi ke otak kita. Ia juga melindungi telinga daripada bakteria, air dan objek asing. Tetapi apabila gegendang telinga itu berlubang ataupun pecah, bakteria boleh masuk ke telinga dan menyebabkan jangkitan. Malah boleh menyebabkan hilang pendengaran. Dengar suara ataupun bunyi yang terlalu keras ataupun bunyi yang sangat bising pun boleh menyebabkan gegendang telinga kita pecah. So, jagalah telinga korang.